Pohon pepaya tiada berduri, tumbuh bersama bunga melati. Izinkan saya perkenalkan diri, moga-moga menyentuh hati. Nama diberi Alia Nabila binti Mat Khairul Zaki dan berusia 17 tahun. Saya merupakan anak didik di Sekolah Menengah Arab As-Sayyidah Khadijah yang terletak di Merlimau, Melaka. Kod sekolah saya MFT 1001. Pada kesempatan ini, ingin saya kongsikan mengenai sebuah buku yang menarik dan penuh dengan manfaatnya dengan judulnya Hamka. Buku ini bukan sahaja menawarkan ilmu pengetahuan baru tetapi juga mengajak pembaca untuk merenung dan memahami pelbagai isu penting dalam kehidupan kita. Sebelum kita menyelami lebih mendalam isi kandungan buku ini, izinkan saya berkongsi sedikit latar belakang mengenai buku ini serta penulisnya. Sebuah karya biografi yang ditulis oleh Abdul Latif Talib dan diterbitkan oleh Latif dan Keluarga Enterprise. Buku ini mengisahkan kehidupan seorang tokoh besar iaitu Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka, di mana beliau merupakan seorang ulama, sastrawan dan pemikir agung. Buku Hamka ini memiliki beberapa ciri yang sangat menarik. Pertama sekali, ia ditulis dengan gaya bahasa yang sangat mudah difahami, namun penuh dengan pengajaran dan hikmah. Abdul Latif Talib sebagai penulis tidak hanya sekadar menceritakan sejarah kehidupan Hamka tetapi juga menggali nilai-nilai luhur yang lebih pegang sepanjang hayatnya. Buku ini mengandungi pelbagai pengajaran yang boleh dijadikan pedoman dalam kehidupan kita sebagai pelajar atau sebagai anggota masyarakat. Seterusnya, buku ini bukan sekadar sebuah biografi. Ia juga menyelami perjalanan hidup seorang tokoh yang bukan hanya berjaya dalam bidang agama tetapi juga dalam dunia penulisan dan dakwah. Melalui karya-karya beliau, Hamka memberikan sumbangan besar kepada masyarakat, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Dalam buku ini, kita dapat melihat betapa pentingnya perjuangan untuk ilmu, ketabahan dalam menghadapi ujian dan keteguhan dalam mempertahankan prinsip hidup. Buku yang mempunyai bilangan muka surat sebanyak 503 ini menceritakan tentang perjalanan hidup seseorang anak yang dilahirkan dalam keluarga yang berpegang teguh kepada ajaran agama. Namun, hidup Hamka bukanlah satu perjalanan yang mudah. Sejak kecil, beliau telah melalui pelbagai ujian dan cabaran. Setelah kehilangan ibu tercinta beliau dipupuk oleh ayahnya yang merupakan seorang ulama yang sangat dihormati. Didikan ayahnya yang penuh dengan disiplin dan kasih sayang inilah yang membentuk Hamka menjadi seorang yang mempunyai visi dan misi yang jelas dalam hidupnya. Pada usia yang muda, Hamka mula terlibat dalam penulisan dan dakwah. Walaupun menghadapi banyak rintangan, beliau tidak pernah menyerah. Antara salah satu cabaran besar yang beliau hadapi adalah ketika beliau dipenjarakan kerana penglibatannya dalam aktivisme politik dan dakwah. Namun, meskipun dalam kesulitan dan kesepian di penjara, Hamka tetap menulis dan terus menyebarkan ilmunya. Melalui pengalaman hidup yang penuh cabaran ini, beliau memberi contoh yang sangat baik tentang bagaimana seseorang harus tabah, cekal dan tidak mudah berputus asa. Buku Hamka ini tidak hanya mengisahkan tentang perjalanan hidup seseorang ulama besar tetapi juga menggambarkan betapa pentingnya ketabahan, kesabaran dan keikhlasan dalam menghadapi pelbagai rintangan hidup. Setelah melalui ujian yang bertubi-tubi, Hamka tidak hanya mencipta nama dalam dunia penulisan dan dakwah tetapi juga menjadi sumber inspirasi kepada generasi seterusnya. Walaupun pada masa itu dunia politik dan sosial seringkali penuh dengan ketegangan, Hamka tetap teguh dan dengan prinsip dan pendiriannya. Pengalaman beliau dalam perjuangan politik dan keagamaan membentuk pandangan tentang kehidupan yang lebih besar
tentang bagaimana agama dan ilmu pengetahuan harus dijadikan landasan dalam setiap tindakan. Melalui perjuangan beliau mengingatkan kita bahawa perjuangan bukan sahaja tentang hasil yang kita capai, tetapi tentang perjalanan itu sendiri, yang mendidik kita untuk menjadi insan yang lebih baik. Karyanya yang sangat pelbagai mulai daripada tafsir Al-Quran, novel sehinggalah kepada cerpen dan esei tidak hanya menjadi sumber ilmu tetapi juga bahan refleksi diri. Setiap karya beliau yang syarat dengan nilai-nilai moral yang mendalam yang mendorong pembaca untuk berfikir dan bertindak lebih bijaksana dalam kehidupan. Dengan menulis, Hamka tidak hanya menyebarkan ilmu tetapi turut membuka ruang bagi perbincangan dan pemikiran yang lebih kritis. Melalui kisah hidupnya yang penuh liku ini, Hamka mengajarkan kita bahawa walaupun dunia mungkin seringkali memberi cabaran dan ujian, kita harus terus berusaha dan percaya bahawa setiap langkah yang kita ambil untuk kebaikan pasti akan kedatangan hasil yang positif. Kesusahan yang dilalui bukanlah penghalang tetapi sebaliknya menjadi batu loncatan untuk kita mencapai kejayaan yang lebih bermakna. Melalui buku inilah banyak pelajaran yang telah saya dapati. Antaranya ialah nilai ketabahan dalam menghadapi cabaran hidup. Hamka mengajarkan kita bahawa setiap ujian dan dugaan dalam hidup bukanlah untuk melemahkan kita, tetapi juga menguatkan lagi semangat juang. Selain itu, beliau juga mengajar kita tentang pentingnya ilmu. Beliau percaya bahawa ilmu adalah cahaya yang menerangi kehidupan dan memberi makna kepada setiap langkah kita. Akhir sekali, Hamka juga mengingatkan kita tentang pentingnya mempertahankan prinsip dan keyakinan dalam hidup. Walaupun kita berada dalam situasi yang sukar, keteguhan beliau dalam mempertahankan prinsip Islam dan nilai-nilai kebenaran membuktikan bahawa keberanian dalam mempertahankan apa yang benar adalah sesuatu yang sangat mulia dan harus dicontohi. Sebagai bicara akhir saya, suka saya mengajak kepada semua rakan-rakan saya di luar sana untuk membaca buku Hamka ini kerana selain ia memberi inspirasi dan motivasi, ia juga membuka minda kita mengenai perjuangan seorang tokoh yang sangat luar biasa. Buku ini memberi kita contoh bagaimana ilmu, ketabahan dan keteguhan dalam hidup boleh mengubah kehidupan seseorang dan memberi manfaat kepada umat manusia.